Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak belajar macam mana untuk add a block. Okey. Sebelum tu kita flashback balik. Okey, macam mana kalau tiba-tiba kita sampai dekat sini, so apa yang kita nak klik? Okey, seperti biasa kita pergi dekat course. Okey, klik my courses. Okey. So dekat my courses ni akan appear thumbnails apa kursus yang di bawah enrollment kita. Okay, so kita sebagai manager. Okay, for example ini kita gunakan ini platform ni. Okay, satunya micro credential ni. Okay, blok-blok dekat tepi ni kita kena tambah sendiri. So kita dah tekan button edit mode. Okay, kita aktifkan dia. Okay, kalau benda ni kalau edit mode ditutup, kita tak boleh buat apa-apa ya. So, klik add a block. Add a block ada di bawah ni. Okay, selalunya. Okay, pertama sekali kita aktifkan bahagian administration. Okay, kita aktifkan bahagian administration. So, administration. Sebab kalau tak ada ni kita tak boleh nak klik apa-apa untuk bahagian untuk settings kan dah ada appear kat sini macam CDOS kan. Okay, so dekat sini kita bolehlah pergi setting, course completion, filters dan sebagainya. Okay, kita tambah blok yang lain. Okay, blok yang lain kita boleh letak yang penting lah. Okay, yang penting kita boleh letak adalah kita tekan add a block. Okay, kita ambil course enrollment custom. Okay, so selalunya dia akan berada di belah kanan. Okey, macam ni. Inilah course enrollment custom. So, bila pelajar masuk dalam platform kita, dia dah boleh nampak apa yang maklumat tentang kursus ini. Okey, so kita boleh ubah ke atas. Okey. Sorry. Okey, kita ubah ke atas. Okey. Ni kedudukan kita di sini tajuk. Okey, dan di sini adalah course enrollment custom. So, dekat bahagian berkelik ni, bila student klik, so bolehlah kita letakkan introduction video kita menerangkan tentang course ini. Okay, so kita boleh edit ya. Okay, kita boleh edit, pergi dekat sini dan klik configure. Okay, so dekat yang tadi YouTube tu kita boleh masukkan di bahagian ni link YouTube, title, course preview, number of items, file ni biarlah. Okay, biarkan. So kita jangan terlalu banyak ubah setting biar je dia yang basic tu. Okay, so course level kita boleh tukar kepada beginner. Okay, so item 2 duration. So duration, so selalunya maksimum yang BIPD letakkan adalah 2 hingga 14 minggu. So kita letaklah 14 minggu ataupun 2 minggu. Okay, item 3 certificate. Okay, yes. Item 4 language, English. Item kelima access lifetime. So where this block appear, so kita minta dia duduk belah kanan. Okay, save changes. Okay, so ni dah ada di sini. Student masuk dan dia akan nampak tajuk dekat atas ni. Lepas tu dekat tepi ni dia akan nampak introduction lah. Okay, introduction. So kita boleh letak video pengenalan untuk kursus ni dekat sini. Okay, boleh buat video sendiri. And then individual factors tajuk. Okay, ini kita punya thumbnail. So you are teaching course level. So dia boleh tahu lah beginner, 40 weeks, certificate ada, language ada. So access lifetime. Okay, so administration. So kalau tuan-puan nak tambah lagi blok-blok yang lain, so boleh juga tambahlah. Okay, ada dekat sini course details ke. Okay, boleh tambahlah course details. So itu sahaja untuk kali ini. Kita dah belajar tentang add a block. So kita teruskan part yang lain. Okay, bye. See you.